Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kami akan membentangkan berkenaan dengan topik konsep wira dalam masyarakat Melayu merujuk kepada kajian KES Kesultanan Melayu Melaka, dan saya sendiri Muhammad Dihya Sahlan dan rakan partner saya adalah Laura Lisa Pius akan membentangkan berkenaan dengan topik kali ini. Baik, untuk pengenalan, konsep wira dalam masyarakat Melayu merujuk kepada individu yang memiliki keberanian luar biasa, kepribadian yang luhur serta kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada raja dan negara. Dalam tradisi Melayu, wira tidak hanya dinilai berdasarkan kekuatan fizikal atau kehebatan di medan peperangan, tetapi turut dilihat sebagai lambang nilai moral, tanggungjawab sosial dan kesanggupan berkorban demi agama, bangsa dan tanah air. Oleh itu, kewiraan Melayu mencerminkan satu ideal budaya yang menyatukan aspek fizikal, rohani dan etika kepimpinan. Bagi gambaran, dalam budaya Melayu tradisional, konsep kewiraan berkait rapat dengan usaha untuk mengekalkan keharmonian masyarakat serta kestabilan pemerintahan beraja. Wira berperanan sebagai pelindung kedaulatan negeri, penjaga adat dan simbol kesetiaan kepada institusi kesultanan. Kewujudan wira dianggap penting bagi memastikan keamanan negara dan kelangsungan sistem sosial yang berasaskan adat dan daulat raja. Sebagai contoh, tokoh seperti Hang Tuah bukan sahaja dikenali kerana keberaniannya dalam mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka, tetapi juga kerana kebijaksanaan, kesantunan tingkah laku serta kesetiaan mutlak kepada Sultan Melaka yang menjadikan beliau lambang wira ideal dalam masyarakat Melayu. Kesultanan Melayu Melaka dan konsep wira. Kesultanan Melayu Melaka merupakan pusat penting dalam pembentukan nilai kewiraan Melayu yang berasaskan sistem politik, sosial dan budaya yang tersusun serta berhierarki. Pada zaman ini, konsep kewiraan berkembang seiring dengan pengukuhan institusi kesultanan, adat istiadat dan undang-undang negeri. Kewiraan tidak diukur semata-mata melalui kekuatan fizikal atau kejayaan di medan perang. Sebaliknya, turut merangkumi nilai moral, kebijaksanaan dalam kepimpinan serta kesetiaan politik yang tinggi kepada raja dan negara. Konsep daulat raja memainkan peranan utama di dalam mentakrifkan wira dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka. Sultan dianggap sebagai pemerintah berdaulat yang wajib dihormati dan dipertahankan, manakala kesetiaan kepada Sultan dilihat sebagai asas kestabilan politik dan keharmonian sosial. Oleh itu, mempertahankan Sultan dan institusi kesultanan dianggap sebagai satu tanggungjawab yang tinggi seorang wira, walaupun memerlukan pengorbanan diri. Sebagai contoh, pahlawan Melaka bukan sahaja berperanan sebagai pejuang di medan tempur, tetapi juga sebagai benteng utama yang mempertahankan kedaulatan negeri daripada ancaman luar seperti serangan musuh asing serta ancaman dalaman seperti pemberontakan yang boleh menggugat kestabilan pemerintahan. Baik, untuk slide seterusnya, takrif wira dalam masyarakat Melayu. Dalam masyarakat Melayu tradisional, wira ditakrifkan sebagai individu yang memiliki gabungan keberanian fizikal, kebijaksanaan akal serta akhlak yang mulia. Keberanian wira Melayu tidak bersifat melulu atau didorong oleh emosi semata-mata. Sebaliknya, berlandaskan pertimbangan rasional, kebijaksanaan dalam bertindak dan kesedaran terhadap tanggungjawab sosial. Oleh itu, kewiraan Melayu mencerminkan kepribadian yang matang serta kemampuan mengawal diri dalam situasi mencabar. Sebagai gambaran, kewiraan Melayu bersifat holistik dan seimbang, merangkumi aspek jasmani, rohani dan intelektual. Seorang wira bukan sahaja perlu memiliki kekuatan fizikal untuk mempertahankan negeri, tetapi juga kekuatan rohani untuk memelihara nilai moral serta kecerdasan intelektual untuk membuat keputusan yang bijaksana. Keseimbangan ini menjadikan wira Melayu sebagai teladan kepada masyarakat, bukan sekadar pahlawan semata-mata. Sebagai contoh, seorang wira bukan hanya berani berperang di medan tempur, tetapi juga mampu membuat keputusan yang adil dan beretika seperti menimbang kepentingan rakyat, menghormati adat serta bertindak secara berhemah demi menjaga keharmonian masyarakat dan kestabilan negara.
Baik, untuk ciri-ciri Wira Melayu. Antara ciri utama Wira Melayu ialah kesetiaan mutlak kepada raja dan institusi kesultanan, akhlak yang mulia, kesantunan dalam tingkah laku serta kepatuhan terhadap adat dan norma masyarakat. Wira Melayu bukan sahaja dinilai melalui keberanian fizikal tetapi juga melalui kepribadian dan adat yang mencerminkan ketinggian budi serta nilai kemanusiaan. Ciri-ciri ini menjadikan Wira sebagai simbol moral dan teladan kepada masyarakat. Sebagai gambaran, kesetiaan kepada raja dianggap sebagai asas kepada kestabilan dan keharmonian negara. Dalam masyarakat Melayu tradisional, raja dilihat sebagai payung negara yang menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. Pada masa yang sama, adat berfungsi sebagai panduan tingkah laku yang mengawal perbuatan individu agar selari dengan nilai kolektif masyarakat. Kepatuhan terhadap adat memastikan tindakan Wira tidak bercanggah dengan norma sosial dan budaya. Sebagai contoh, Hang Tuah sentiasa mematuhi titah sultan walaupun perintah tersebut bertentangan dengan perasaan dan kepentingan pribadinya, termasuk ketika terpaksa berhadapan dengan sahabat sendiri. Sikap ini melambangkan kesetiaan mutlak serta pengorbanan diri demi menjaga kedaulatan dan kestabilan Kesultanan Melayu Melaka. Baik, untuk slide seterusnya, Hang Tuah sebagai ikon Wira. Hang Tuah merupakan ikon Wira Kesultanan Melayu Melaka yang paling unggul dan berpengaruh dalam sejarah serta kesusastraan Melayu. Beliau bukan sahaja dikenali sebagai pahlawan yang gagah berani tetapi juga sebagai diplomat dan pentadbir yang berwibawa. Kepribadian Hang Tuah melambangkan konsep kewiraan Melayu yang menyeluruh, merangkumi kekuatan fizikal, keteguhan moral serta kebijaksanaan politik dalam mempertahankan kedaulatan dan imej Kesultanan Melayu Melaka. Bagi gambaran, sebagai Laksmana Melaka, Hang Tuah memikul tanggungjawab besar dalam menjaga keselamatan negeri, mempertahankan sultan serta mengurus hubungan diplomatik dengan kerajaan luar. Peranan ini menunjukkan bahawa kewiraan dalam konteks Melayu bukan hanya terbatas kepada medan peperangan tetapi turut melibatkan kebolehan berunding, berfikir secara strategik dan menyesuaikan diri dengan cabaran politik antarabangsa. Sebagai contoh, misi Hang Tuah ke Majapahit dan China membuktikan kebijaksanaan serta keupayaan menyesuaikan diri dalam pelbagai budaya dan sistem pemerintahan. Kejayaan misi ini bukan sahaja mengukuhkan hubungan diplomatik, malah meningkatkan kedudukan dan kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka di peringkat antarabangsa. Kesetiaan mutlak Hang Tuah kepada Sultan Melaka merupakan ciri paling menonjol yang menjadikan beliau wira sejati dalam tradisi masyarakat Melayu. Kesetiaan ini bukan sekadar bersifat peribadi, tetapi berpaksikan ketaatan kepada institusi kesultanan sebagai teras pemerintahan dan kestabilan negara. Dalam konsep kewiraan Melayu, kesetiaan kepada raja dianggap tanggungjawab tertinggi yang mengatasi kepentingan diri, perasaan pribadi, dan hubungan persahabatan. Dalam pemikiran politik Melayu tradisional, kesetiaan kepada raja dilihat lebih penting daripada keadilan individu kerana ia menjamin kestabilan pemerintahan dan keharmonian masyarakat secara keseluruhan. Penderhakaan dianggap ancaman besar yang boleh menggugat kedaulatan negara. Oleh itu, seorang wira Melayu dituntut untuk mengutamakan kepatuhan kepada titah sultan demi menjaga kelangsungan sistem pemerintahan beraja. Tindakan Hang Tuah yang tetap mematuhi perintah sultan walaupun pernah difitnah dan dijatuhi hukuman membuktikan prinsip kesetiaan mutlak tersebut. Kesediaannya berkhidmat kembali kepada sultan tanpa menyimpan dendam menunjukkan pengorbanan diri dan keteguhan nilai kewiraan Melayu yang menitik beratkan kepentingan negara berbanding kepentingan peribadi. Konflik antara Hang Tuah dan Hang Jebat merupakan episod paling signifikan dalam kesusastraan dan pemikiran politik Melayu tradisional. Pertentangan ini memperlihatkan perbezaan nilai antara kesetiaan mutlak kepada raja dan tuntutan keadilan moral terhadap individu yang dizalimi. Hang Tuah digambarkan sebagai simbol ketaatan kepada institusi kesultanan, manakala Hang Jebat pula mewakili penentangan terhadap kezaliman dan ketidakadilan kuasa. Konflik ini mencerminkan dilema nilai dalam masyarakat Melayu tradisional di mana kestabilan negara dan kedaulatan pemerintahan dianggap lebih utama berbanding keadilan individu.
Dalam kerangka pemikiran Melayu, tindakan menderhaka walaupun atas dasar keadilan tetap dilihat sebagai ancaman kepada keharmonian dan keselamatan negara. Oleh itu, wira sejati dinilai berdasarkan kesanggupan mempertahankan sistem pemerintahan yang sedia ada. Tindakan Hang Tuah membunuh Hang Jebat, walaupun mereka bersahabat karib, menunjukkan pengorbanan perasaan peribadi demi memulihkan kedaulatan Sultan dan kestabilan Kesultanan Melayu Melaka. Watak Hang Jebat sering ditafsirkan sebagai tafsiran alternatif terhadap konsep wira dalam tradisi Melayu. Berbeza dengan Hang Tuah yang menekankan kesetiaan mutlak kepada raja, Hang Jebat digambarkan sebagai tokoh yang memperjuangkan keadilan dan menentang kezaliman kuasa. Tafsiran ini menjadikan Hang Jebat simbol keberanian moral dan kesedaran terhadap hak individu dalam konteks pemerintahan. Dari sudut pandangan moden, tindakan Hang Jebat menderhaka boleh dilihat sebagai usaha menuntut keadilan dan menegur penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Namun, dalam konteks masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi konsep daulat raja, penderhakaan tetap dianggap satu kesalahan besar kerana berpotensi menggugat kestabilan negara dan keharmonian masyarakat. Pemberontakan Hang Jebat terhadap Sultan Melaka sering dijadikan perbahasan akademik untuk menilai semula konsep kewiraan, khususnya dalam menentukan sama ada keadilan individu atau kesetiaan kepada pemerintah yang harus diutamakan. Konsep wira yang terbentuk dalam era Kesultanan Melayu Melaka memainkan peranan penting dalam pembinaan identiti dan jati diri masyarakat Melayu hingga ke zaman moden. Tokoh-tokoh wira seperti Hang Tuah bukan sahaja berfungsi sebagai figura sejarah dan sastra, tetapi juga sebagai simbol nilai kesetiaan, keberanian, dan tanggungjawab terhadap negara. Nilai kewiraan Melayu telah disesuaikan dalam konteks negara bangsa moden di mana kesetiaan kepada raja berkembang menjadi kesetiaan kepada negara, perlembagaan, dan undang-undang. Konsep ini menjadi asas pembentukan semangat patriotisme dan nasionalisme dalam kalangan masyarakat Melayu. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, tokoh wira Melayu sering dijadikan contoh teladan untuk memupuk nilai patriotisme, disiplin, dan jati diri kebangsaan dalam kalangan pelajar. Secara keseluruhannya, konsep wira dalam masyarakat Melayu terbentuk daripada sistem sosial, politik, dan budaya yang berkembang sejak era Kesultanan Melayu Melaka. Konsep kewiraan ini tidak hanya menekankan kekuatan fisikal, tetapi turut merangkumi nilai moral, kesetiaan, kebijaksanaan, dan kepatuhan terhadap adat serta institusi beraja. Oleh itu, wira Melayu berfungsi sebagai pelindung kedaulatan negara dan penjaga keharmonian masyarakat. Tokoh Hang Tuah menjadi manifestasi paling jelas kepada ideal wira Melayu yang mengutamakan kesetiaan mutlak kepada raja dan kestabilan pemerintahan. Walaupun konflik dengan Hang Jebat menimbulkan perdebatan nilai antara keadilan dan kesetiaan, naratif tradisional Melayu tetap mengangkat Hang Tuah sebagai wira sejati kerana beliau mempertahankan asas pemerintahan, adat, dan kesinambungan negara. Konsep kewiraan Melayu yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka terus diaplikasikan dalam konteks moden melalui penanaman nilai patriotisme, tanggungjawab, dan jati diri kebangsaan, khususnya dalam pendidikan dan pembentukan identiti masyarakat Melayu masa kini.